Alright, hari ni Iqbal nak buat video. Okay, hari ni video adalah video masalah Iqbal pada bulan Mei 2025. Jadi ini adalah penghujung bulan 5, 31 hari bulan 5 2025. Alhamdulillah. Jadi macam Iqbal tadi sebelum ni Iqbal pernah buat video video ni masalah Iqbal pada bulan 4. Jadi hari ni kita nak buat video masalah Iqbal pada bulan 5. Jadi Iqbal membuka lagu daripada Ifahmi 91, iaitu lagu yang ganggu Purwaiti Angga Pungki. Kalau nak tengok lagu ni, kalau repost lah video, kalau follow Ifahmi 91, Iqbal promo sikit dari dia. Ifahmi 91, sama nak follow TikTok dia, kalau boleh follow lah. Ni nama TikTok dia Ifahmi 91. Kalau nak follow boleh follow dia. Dia adalah fans A-Team lah dikiranya, fans A-Team juga. Jadi pakai buka lagu ni, lepas itu kita akan cerita sikit. Ni lagu happy tau, bukan lagu sedih. Walaupun ada jerawat besar tu, untuk saya sehat macam tu lah. First time jerawat besar tau. First time tu. Cancel mana lah kita. Kita bukan nak cari answer lah. Alright, jadi lepas tu kita ada kuih pau, mak saya buat kuih pau. Lepas tu kita ada kepuk, kalau Indo main kepuk jangit. Ni adalah kepuk ubi lagu tu lah. Okay, jadi buat video ni sikit. Jadi saya tak tahu lah video ni akan copyright ke tidak, tapi masa bulan 5 tu video tu tak copyright. Alhamdulillah. Jadi saya akan buat video kena ni slowkan sikit pun. Lagu dia kuat, saya tahu lagu dia kuat. Lepas tu dia punya sound dia pun kuat juga. Mungkin ni dia payah, TikTok ni agak payah kan. Okay, macam saya test dulu Alright, sebelum tu kita nak makan kuih sikit. Okay, jadi jom kita mulakan video kita. 1, 2, 3. Alright, jadi video pada kali ini masalah Iqbal pada bulan Mei ni. Okay, video bulan Mei ni ada masalah sikit. Saya nak bulan Mei ni macam kau tahu sendiri, bulan Mei ni bulan yang sangat buruk pun tak ada buruk banyak, tapi banyak juga yang saya buat banyak kena terima. Jadi bulan 5 ni apa ni, 5 ni banyak kilan lah daripada saya sendiri. Pada bulan 5 ni bermula 1 bulan 5 sampai 21 Jun 1 Mei. Benda yang saya pernah buat, yang pertama saya bagi 6 kot situasi. Yang pertama time tu first video saya cerita yang saya dah hari tak post video tu sebabkan ada masalah family lah. Family tu pasal duit. Jadi time tu my family saya tunggulah duit tu dalam 1 juta. Saya tahu lah duit Malaysia berapa. Kalau kita sendiri duit Malaysia berapa. Okay, 1 juta dalam 1 juta. Sebenarnya tu lebih mungkinan. Itu lebih kan lepas tu lebih macam tu lah. Boleh makan kuih ni tu. Kalau dia kan. Benda yang kita lagu ni pula. Jadi masa family adalah itu duit tak ada. Duit tu pun kami juga makan pun sebab duit kami beli jual apa ni, kena makan. Jadi duit time tu dapat 50, 20 ribu apa semua time tu. Jadi time tu tak ada duit. Jadi time tu my family terdesak lah time tu, tak tahu nak buat apa. Time tu macam saya buat video pun setiap hari juga, tapi dia punya peningkatan tu pun dah macam tak boleh go. Sampai hari saya tak post video sebab saya punya diri saya macam asyik malas. Macam tahun ni pun macam rasa macam asyik malas juga. Pada hari tak post video tu, sampai time tu saya macam geram. Saya punya video pun terkena-mengena. Sampai macam tengok video pun dah tak ada mood, dah tak ada macam tak boleh keluar lah macam dulu apa semua. Tahun 2023 dulu saya boleh keluar hari-hari buat video. Walaupun video masuk masalah. Lepas tu tahun ni hari ni pula
Teh belum buat oh. Makan dekat je. Ini buat video pula. Ada masalah kamera lah, masalah ni apa semua. Jadi time tu nak ada tak post video sebab family asyik macam masam muka mak ayah my family buat macam tak guna lah ada video YouTube ni apa semua. Jadi time tu macam aku nak video pun macam tak ada mood aku buat video ni macam tak ada apa lah. Macam saya buat video ni macam tak boleh grow lah, macam lain boleh grow sangat. Jadi yang pertama tu nak saya tak post video sebab saya ada masalah diri saya sendiri, family lagi, family pun terbesar, duit tak ada. Itu yang pertama. Yang bagi 6. Yang kedua yang kedua masalah saya adalah family. Time tu time tu nyapu rumah. Time tu saya nyapu rumah, saya yang dah bersih, tapi mak saya marah sebab apa? Kalau tu sikit rumah bersih je. Atau mak saya marah kata ni popek gitu lah. Jadi macam betul itu dalam hati macam geram lah, macam ni macam dah sakit hati, dah tak boleh terima time tu. Jadi macam nak buat benda tu kita macam tak nak lah kot, tak nak lah tak nak lah buat ni apa semua. Jadi macam tu lah, memikir gitu-gitu. Sedap. Jadi nak buat video pun time tu tak ada mood, macam sakit hati, macam benda buat tu pun tak ada manfaat. Jadi tak marah pun mak ayah sebab tu mak kita kan. Jadi kalau orang nak marah pun tak boleh juga. Jadi tu mak awak, mak awak, itu mama saya. Jadi mak ayah. Jadi kalau marah tak apa sebab sekalipun, itu mak awak tak mungkin mak awak naik. Kalau mak tiga apa sekalipun, dia marah dia. Dia nak ajar kita, dia sayang kita, cuma dia nak ajar kita ni berdikari. Macam macam nak menyapu lah. Saya tak buat sapu-sapu apa semua. Mak saya pun okey apa semua. Saya kata pasal itu mak saya ada apa-apa, cuma jangan sampai marah, jangan sampai macam apa-apa, jangan sampai dia macam naik dagu. Dah gitu. Okay, right. Jadi lepas tu itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini apa ya? Time ni saya duduk dalam bilik. Time ni saya nak buat apa? Time ni saya duduk main laptop. Yang kalau tengah dengar lagu ni saya duduk main laptop saya tu macam main gitu lah. Tu mak saya marah buat saya bilik orang apa semua. Jadi saya keluar lah dari bilik tu. Saya apa ni tunggu sebab kita kedai kedai tu kena ada orang pun kadang-kadang dia kadang-kadang tu apa semua. Jadi macam sakit hati lah, macam yelah kita dah semakin maju begitulah, makin maju ke bawah lah kata. Tapi kita sebagai anak kan, kita faham lah kita ni sebagai anak, kita ni kena manfaat sendiri lah. Tengok ni kalau 5, 6, 7 kejap lagi bakal kena keluar pula untuk apa ni, duduk luar untuk settle ni apa semua. Ni pun benda settle video ni. Ni pun kena buat video ni pukul 5 lagi. Aduh, buat video lewat sikit apalah. Jadi dak bro. Dak. Tak apa, okey. Jadi itu benda yang saya paling macam sakit hati lah. Paling macam nak buat pun macam gitulah. Jadi benda akan menjadi kemarahan. Kita sebagai anak pun sabar je lah. Dan sebagai kita anak macam dia macam umur ni apa semua janganlah. Okay.
Tak lagu ni, tak lagu. Jadi tu yang ketiga. Yang keempat, saya masalah adalah time tu mak saya kata ibu ni tak dapat kerja apa semua. Ya memang dalam ada idea saya kata, ada mesej saya di YouTube kata ibu ni full time YouTube ke ataupun ada kerja. Ibu memang full time YouTube, memang tak ada kerja. Apa ni Pakcik Ahmad Jaafar dia tanya, ya ada. Macam Pakcik ada tanya kan itu. Tanya saya yang saya ada full time YouTube ke ataupun ada kerja. Jadi bawa full time YouTube. Tak ada ambil kos kerja, tak ada. Yang full time YouTube. Jadi time tu masa tu saya ambil nasi. Ni bila ni bulan 3 bulan 2 tak ingat. Jauh kau besar. Tak boleh ikut ya. Jadi time tu saya sakit hati. Alah, jangan makan banyak hati ni apa semua. Jadi time tu macam ya sakit hati macam biasalah. Kita sebagai anak, okey. Ada bagi anak memanglah tak ada anak tak terasa ngamuk sebab kata alah ni apa semua tak ada kerja apa semua. Itu time tu macam terasa ada itunya. Apa yang tu macam ibu nak makan pun time tu tak ada mood. Nak buat video pun macam time tu tak ada mood. Ni apa semua gitulah. Jadi bos macam ya ikut ya. Kena makan lapar time tu Ada makan lapar time tu Jadi macam biar ikut ya lah. Atau macam ni apa semua. Kita ni bayar anak kita faham je lah pasal mak ayah kita nak marah dia pun bukan salah dia pun salah kita juga. Sebab kita ni tak cari kerja. Sebab kalau sebagai anak sulung kena cari kerja untuk salah mak ayah lah. Sebab mak ayah dah salah kita dah sampai ke besar ni. Jadi Iqbal sebagai anak sulung kena salah pula mak ayah, salah adik pula. Jadi time tu macam sama salah lah time tu lah. Macam mengamuk lah. Nak beli kaos bola pun duit tak ada. Nak main badminton dengan kawan-kawan pun tak ada. Dah tak ada. Nak kenal dia pun agak tak kenal sikit lah. Kalau bahasa Indonesia biasa boleh. Iban yang kalau bahasa kampung boleh sikit-sikit. Cuma bahasa kampung macam tu lah dia macam Habis ada ke kawan-kawan. Tapi ada budak-budak, ada orang kenal lain-lain semua. Yang besar tu ada sama orang Iqbal ada. Cuma tak apa. Banyak pada habis-habis. Time tu lah Iqbal macam bila mak Iqbal dia cerai time tu sampai terasa sampai ke dada lah sampai terasa macam tu. Jadi time tu macam sakit hati lah. Dan macam kalau nak buat video pun macam tak ada function lah apa semua lagu tu lah. Macam itu mak saya kata buat video ke apa ni tak ada function lah. Ya gitu lah. Tak apa biarlah. Mak nak kata apa buat asalkan kita minat. Kita buat yang terbaik lah. Itu je. Kita putihkan. Kita ni macam ni mengalah. Kalau kita mengalah tak boleh dah. Kalau awak paksa dia harus diri macam tak ya. Itu apa? Apa saya boleh cakap? Dalam ayah korang tu janganlah sebab tu mak ayah korang sendiri bukan kartun ke bukan, okey? Jadi tu yang keempat. Yang kelima adalah time tu saya tengah cerita. Time tu mak saya buat video pula. Time tu mak saya buat kodok goreng biasa tu kecil ni lah. Cik bulat macam ni je. Time tu beli ada mak saya beli pisang. Dia makin banyak-banyak. Dia pergi lain. Time tu saya marah sama saya tengok. Macam
sakit hati. Dan saya ada pernah bawa bela diri saya sendiri, kata nak tembok wah aku nak makan oleh sikit oleh. Dia gitu lah, dia macam agak terasa lah. Jadi time tu saya ya ikut je lah. Macam tak apalah, kita nanti kau isi sikit. Jadi time tu Iba kata gini, tak apa biar dah aku tahu saya makan apa. Dia gitu lah. Dia macam kita tak nak makan makanan mak kita masak. Lagi kuih tu Iba minat. Iba memang dulu pagi memang Iba minat kuih, sebab memang sangat suka kuih. Dulu zaman budak-budak mana suka kuih. Suka kepuk apa semua kuih, mana suka dulu. Kuih saya paling minat dulu, kalipak dengan donat saya paling minat dulu. Dulu saya mana suka awak. Dulu saya mana suka pau ni. Lepas tu dia saya buat, ya. Sampai sini habislah saya boleh makan. Walaupun macam biasanya, itu lah. Dia macam tak apalah biarlah. Aku nak buat apa buat kat aku. Dia betul lah kan. Macam apa nak kata apa bukan orang. Boleh je, tak masalah. Tapi dia sampai kita ni naik tangan. Dia sampai kita naik tangan. Macam Iba dulu, Iba pernah marah rasa. Pernah marah lah macam sakit hati dekat saya. Dia marah yang diri lah. Okay. Ni kepejangit. Wah ini kepejangit. Tapi dalam dia macam ni ya geng. Dia kepuk ubi je. Rasa macam ni. Langun tak langun? Nak kalau dengar keadaan ni nak dengar. Jadi kawan-kawan nak. Ini kalau rasa macam mak ayah korang tu jahat apa semua, tak baik lah. Sebab itu mak ayah korang sendiri. Jangan sampai korang nilai kata ni mak ayah aku bosok, ni mak ayah aku tak suka aku ni. Nilai macam tu. Jadi dia sebagai anak, jangan sampai kita ni macam kita ni sebagai anak kita yang melampaui batas dia. Janganlah. Jadi ni sebagai anak, hormatlah. Awak tu dah anak je, tapi awak macam tak hormat mak ayah. Walaupun mak ayah kau nak marah kau nak sekalipun, tapi dia sayang. Cuma kita ni sebagai anak je ego. Macam tu lah Iba sendiri. Iba sebagai solo, nak ego tak boleh. Dia nak ego apa semua. Iba macam slow down, layan. Jadi untuk last ni, ni masalah Iqbal sendiri juga. Time ni buat video, apa saya tak ingat. Video kat situ ni. Dekat sini saya nak buat video apa ni? Video reaction tadi tu. Video reaction ke cerita tadi tak ingat. Mak saya masuk ke pintu ni. Kau tengok sendiri. Kat pintu ni ni. Kalau masuk pintu ni, itu mak saya ikut ke belakang apa semua. Sampai sini rasa dekat pakaian ni. Sampai dekat pakaian ni. Dan itu saya buat video dekat sini juga. Ni situ juga. Dekat pakaian juga. Dan itu mak saya bawa pos mandi. Jadi dari itu macam malu lah sikit kalau nak buat video. Kan dari itu saya macam tak apalah, kita buat intro semua lah. Dan itu video apa ni? Video isu boy dulu lah. So tengok dari itu saya kena buat semua lah. Saya kena buat semua lah dari itu situ. Saya terpaksa buat semua lah. Saya terpaksa keluar dari bilik tu, buat semua lah. Jadi time tu malu. Time tu malu lah. Jadi macam buat video macam marah. Kamera ni macam pergi sama sakit hati. Kau ni dia aku bawa dah goye dah kau nak betul saya tak. Jadi itu macam aku nak saya nak buat video lain tu macam sakit apa ni kucing lain tadi tu ya. Jadi video lain tu macam video tu macam sakit hati lah. Dia bagi tahu ke belakang sebab rambut. Kalau dengar je lagu ni. Okay. Jadi time tu macam sakit hati lah nak buat video apa tu. Ibarat tu baik luar. Nasib baik orang tak tengok kat luar tu. Kalau orang tengok sakit hati betul lah.
Sekejap. Okay. Itu adalah situasi berkenaan pada bulan 5 Mei 2025. Jadi insyaAllah Iqbal akan buat video bulan 6 pula, bulan 2025 kita tahu. Sebab ini dah hari baru. Ini hari baru lah. Ini hari Lahayama. Besok tu adalah hari baru bulan 1 hari bulan 6 2025. Jadi itu saja guys untuk video kali ini. Jadi itulah masalah Iqbal pada bulan 5. Jadi kalau korang nak video lagi, video apa ikut tak kisah apa semua, komen di bawah video apa lagi. Dan insyaAllah saya janji dengan korang untuk dan ni saya akan start video yang atas ni. Video apa? Video list. InsyaAllah saya akan start video banyak pada sini. Video prank call, prank apa ni apa semua lah. InsyaAllah saya akan buat. Jadi bulan 6 tu saya akan start dah video macam ni. Start video tu start pun. Jadi Iqbal minta maaf sangat pada korang semua kalau video kali ni macam tak suka, video ni macam tak boleh apa, ada video ni macam tak berapa nak minat. Iqbal minta maaf sangat. Okay, apa pun korang boleh komen juga untuk next video, nak video apa lagi. Dan saya harap pada korang semua jangan lagi kecam Iqbal kata Iqbal ni tak apa mock ke apa semua. Jangan kecam macam tu. Kita sebagai mock, sebagai anak ni kita kena saling saling melengkapi. Jadi kalau korang mak ayah korang macam korang ni tak ada hormat, nyanyi macam tu. Kita ni sebagai anak kita bakti pada mak ayah. Nanti mak ayah dah, jadi lama-lama mak ayah pun semakin meninggal, dan lama-lama mak ayah pun dah meninggal. Kita dekat bumi ni bukan lama, sebentar je. Lagi-lagi mak ayah yang mak ayah lah yang beranak kita sama ni. Bila mak ayah dah meninggal, kita kena fikir tanggungjawab mula. Kita dah buat hak sendiri. Jadi saya tak minta benda tu. Tapi kita tak tahu lagi kita dekat dunia ni macam mana. Kita dekat dunia ni sementara ke ataupun selamanya, kita tak tahu. Jadi saya harap korang hormat mak ayah korang sendiri. Jangan kita tinggal sedekah dekat mak ayah. Kita ni sebagai seorang anak, kalau mak ayah korang macam tu ke, suka marah korang apa semua, itu mak ayah korang sendiri. Bukan kita ni nak libatkan dia. Aku mak ayah kena ada. Mak ayah buat apa? Mak ayah korang mati sebab hidup aku sampai. Hidup adik. Jadi jangan sampai kita sebagai anak ni benci mak ayah. Yang betul lah. Jadi guys, itu saja untuk video kali ini. Thank you sama semua. Dan Iqbal nak tanya juga dekat orang Indonesia, betulkah? Ni orang hasil korang rasa korang tak sedih ke bahasa Malaysia lah. Pada pak dan ibu, betulkah Iko kepujangan ini boleh, kepujangan ini ada ubat untuk Iko untuk punya perut hilangkan gastrik, untuk Iko punya berak keras, iyakah? Kalau betul, cuba Iko komen di bawah. Tengok Iqbal pandai je bahasa Indo, cuma bahasa Indo biasa lah. Bahasa Indo kampung Iqbal boleh je, tak salah. Nanti insyaAllah Iqbal akan buat video lorak bahasa Indonesia kampung. InsyaAllah Iqbal akan buat. InsyaAllah. Okay. Itu sahaja untuk video kali ini. Thank you sama pada korang semua. Jadi stay sampai Iqbal masuk bulan baru ni, masuk bulan baru ni, Iqbal akan buat video setiap hari. Punya video yang prank call sebelum ni kena satu video ko, tak ada dua video terus. Tapi kalau video ni macam Iqbal yang sebelum ni video, kalau video ni macam video bunyi bukan prank apa semua, kena Iqbal akan post dua macam tu. Jadi stay tune saja, okay? Iqbal akan buat video macam tu, okay? Jadi saya harap pada korang semua, terima kasih banyak-banyak telah support Iqbal. Terima kasih banyak-banyak telah macam menyambut Iqbal sendiri. Iqbal ni orang biasa je. Iqbal ni macam kita buat ni pun hanya sekadar tontonan. Jadi
Iqbal buat video ni bukan sekadar macam nak riak depan orang ke tak. Iqbal buat video ni hanya sekadar macam nak tahu juga kita ni sebagai content creator ni boleh bertahan ke tidak. Jadi saya harap pada korang semua stay sama Iqbal, road to 900,000 subscriber dan road to 1k subscriber. InsyaAllah kita akan buat video yang lebih banyak lagi. Dan target video saya untuk target bulan akhir ni bulanan nanti target 500 video. InsyaAllah target 500 video tu siap memang mantap pak. Nah, ya pak. Ayo cerita saya pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe, share, like dan komen juga di bawah nak video apa yang lebih best lagi. Dan jadi video apa pun saya Iqbal tak harap macam video. Jadi video macam komen yang benda sakit-sakit. Kita ni dah Iqbal dah biasa lah komen season. Macam tak apalah komen season macam tak ada Iqbal saja. Kita suka lah komen ni tak ada Iqbal. Okey. Iqbal dah biasa nak komen. Jadi kalau nak kecam Iqbal kata Iqbal ni anak jahat, anak apa semua, kau komen saja. Komen saja Iqbal akan ngalah. Okey. Alright, jadi itu saja video kali ini. Kalau korang ada next video, korang boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan button like, subscribe and share. Itu saja video kali ini. Jumpa pada episode selamat mapan baru cari Iqbal Haris. Assalamualaikum, bye. Kita dengar lagu sikit. Sebelum tu kita habiskan video ni. Inilah kita dengar lagu. Bye bye, assalamualaikum, bye. I love you so much. Bye. Shall we begin?